Selamat datang ke restoran pertama Khairul Aming. Selepas setahun simpan rahsia, akhirnya hari ini KA boleh umum yang restoran pertama Khairul Aming telah pun siap dibina. Dengan memakan modal RM4 juta, kita bina restoran masakan kampung daripada scratch ke atas tanah seluas 8,000 kaki dekat Kampung Baru, lebih kurang dalam 9 minit dari KLCC. Jadi proses ni bermula pada awal tahun lagi sebab kita nak buat bangunan daripada scratch kan, all out. Jadi prosesnya ambil masa sikit lah. So berbekalkan bisnes partner yang dah lama dalam industri restoran, kami bertiga berganding bahu untuk jadikan idea ni satu realiti. Dari segi konsep, kita nak buat restoran yang besar yang boleh tampung 250 orang pada satu masa, and akan ada 2 tingkat lah. Jadi konsep kita pilih semi glass house yang ke arah gudang untuk tampung crowd KA yang bukan dekat Malaysia saja, tapi untuk yang menonton dari serata dunia. Dari segi dapur pula, kita spend lebih daripada separuh juta ringgit nak bina kitchen yang selesa untuk chef-chef kita masak, and dalam tu semuanya equipment yang best-best yang baru-baru saja. So selepas berbulan-bulan construction, akhirnya struktur bangunan kita dah pun siap sepenuhnya, dan sekarang kita dah ready untuk proses decoration ID. Jadi untuk konsep restoran ni, kita nak angkat elemen kampung di tengah-tengah kota raya. Jadi kita banyak main dengan elemen kayu, elemen daun hijau, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. So bila korang masuk restoran ni, akan ada satu kipas mega besar kita pasang untuk bagi suasana berangin macam kat kampung lah. Jadi kita nak bila korang melangkah masuk dalam restoran ni, dia akan bagi satu pengalaman dine-in yang lain dari yang lain. Bukan setakat visual, tapi suasana pun kita nak biar customer teringat kat kampung. So bila korang drive Kampung Baru, korang boleh nampak KLCC dan boleh nampak restoran kita ni dari jauh lagi. So once semua dah ready, kita pun mulakan proses hiring. Seramai 50 anak tempatan diambil bekerja, and yang best, diorang tak tahu ni restoran KA. Diorang apply, pergi interview, dan lulus baru diorang tahu. Jadi kita pun mulakan proses training and simulation untuk make sure grand opening nanti berjalan lancar lah. So selepas 10 tahun dalam dunia online, finally KA bersedia untuk masuk ke dunia offline untuk permulaan fasa 10 tahun seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Rembayung. Jadi inilah dia hasil kerja keras selama setahun ni. Siapa sangka dulu kita mula dengan masak seorang-seorang kat atas lantai, 10 tahun kemudian kita boleh bina satu restoran kat tengah-tengah Kuala Lumpur, and bagi peluang pekerjaan untuk 50 lagi anak tempatan. And KA harap sangat Rembayung ni akan jadi tadika pelancong dari satu dunia datang dan cuba juadah kampung kebanggaan kita. So terima kasih guys for your support, and thank you sebab bagi peluang untuk kita kembangkan perniagaan dekat tanah air yang tercinta.